Okey, kita teruskan dengan transformasi tingkatan 2 dan tingkatan 5. Okey, untuk putaran kita imbas balik ikut arah jam pusing kanan, clockwise pusing kanan. Lawan arah jam anti-clockwise pusing kiri. Okey. Baik, soalan nombor 3. Lukis imej berdasarkan transformasi yang dinyatakan. Okey, kalau sebelum ni kita buat dia melibatkan koordinat satu titik sahaja. Okey, jadi bila dia bagi poligon, dia ada bucu. So setiap bucu tu kita anggap satu koordinat. Okey, dia kata putaran 90 darjah ikut arah jam pada 1-1. Okey, so kita tandakan pusat dia pada 1-1. Kita buat 1-1. Okey, jadi B. Okey, so ikut arah jam, pusing kanan. Okey, so jadi B prime dekat sini. Tandakan B prime. Okey, kemudian kita buat. Okey, seterusnya kita buat A pula. Tak kisahlah nak buat yang mana dulu. Yang penting kita kena buat semua sekali satu per satu. Okey, tandakan A prime, B prime, C prime. Dah cukup ke empat-empat, barulah kita sambungkan. Okey, soalan B. Sama juga. Okey, dia kata lawan arah jam. So, lawan arah jam pada 1-2, tandakan 1-2. Buat 1 per 1. Okey, lawan arah jam. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tandakan B prime. Okey, A prime, D prime dan juga C prime. Okey, lengkapkan. Kita buat 1 per 1. Okey, soalan C. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada 3-2. Okey, tandakan 3-2 dekat sini. Okey, so inilah jawapan dia. Okey, semak. Okey, so A prime dekat -1, -1. B prime dekat -1, 4. C prime dekat -4, 1. D prime dekat -4, -1. Okey, seterusnya soalan D. Okey, semak jawapan. Okey, 6, 3 dekat sini. Okey, so ni jawapan dia. Okey, 4, -2. 4, -7. 1, -7. 1, -5. Okey, soalan E. Okey, putaran 180 darjah pada 2-2. Okey, jadi kalau 180 darjah dia jadi macam satu garis lurus. So D dekat sini. Okey. So ni jawapan dia. Okey, sila semak. Okey, seterusnya putaran 180 darjah, 270 darjah lawan arah jam. Okey. Jadi kalau 270 darjah, okey, baik. Jadi kalau kata 90 darjah ikut arah jam pusing kanan, 270 darjah lawan arah jam pun juga pusing kanan. Okey, so inilah jawapan dia. Okey. Terima kasih.